Okey, Assalamualaikum tuan-puan. Dalam video kali ni, saya akan share macam mana nak submit order customer. Okey, sebagai contoh, tuan-puan dah pun promote SKV dan ada customer yang nak beli. Jadi, saya akan share macam mana nak beli barang tersebut dan hantar ke rumah customer. Okey, so pertama sekali kita tekan yang ni dan kita search. Okay, search sebagai contoh customer nak beli Mindtropic 1 botol. Okay, so ni yang Mindtropic 1, tekan. Dan kita tekan add to cart ni. Okay, nampak tak gambar shopping bag kat atas kali ni? Okay, ni kita tekan. Dan kita tekan next. Okay, so kita tengok show summary, pastikan betul lah. 1 botol, kuantiti 1. Okay, so harga termasuk delivery charge RM5.40. Okay, so ini. Okay, yang saya akan tunjuk kat tuan-puan ni adalah macam mana nak bayar online. Okay, kalau customer tu bayar online kat tuan-puan dan tuan-puan nak submit order secara kalau tuan-puan nak submit order untuk customer yang bayar online. Okay, so shipping info ni kita tekan change. Okay, kita tekan add address. Okay, letak nama customer kita. Okay, receiver letak nama customer kita. Nombor telefon ni adalah nombor telefon customer kita. Bukan nombor telefon kita, nombor telefon customer kita. Okay, ni alamat dia. Okay, state ni Selangor. Okay, so isilah maklumat dia. Alamat, bandar, postcode. Okay, dan tekan save address. Okay, kalau kita tengok, tak sama tau alamat tadi yang saya bagi tadi. So, kita kat shipping info ni yang tak sama alamat bagi tadi. So, tekan change dekat atas ni. Okay, tekan alamat yang customer kita. Okay, tekan confirm. Okay, billing info pastikan sama dengan shipping info. So, change je lagi sekali. Ambil yang alamat customer kita tadi isi. Okey, dah pun isi. So, kita pilihlah untuk bahagian Selangor. Kawasan saya rumah Selangor kan. Okey, kawasan customer saya ni rumah Selangor. So, ada 2 courier. Ninja Van dengan Pos Laju. So, saya ambil Ninja Van lah. Okey, ambil Ninja Van. Tekan Razor Pay. Lepas tu tekan check out. Ini adalah untuk customer yang dah pun transfer duit ke kita tau. Okey. So, untuk yang ni, pastikan cek balik. Mindtropic 1, kuantiti 1 botol, RM75 dengan delivery charge RM5.40. So, total RM80.40. Okay, pastikan betul. Jangan salah. Okay, lepas tu baru tekan check out. Okay, so kita isilah detail maklumat kita. Okay, so bila kita dah habis bayar, dia akan keluar order number macam ni. Okay. Dia akan keluar order, kita punya info lah bila kita dah pun settle bayar online. Dia akan keluar buyer information. Okay, delivery information kita. Dia akan keluar order number. So, ini maksudnya bayaran kita dah pun berjaya. Okay, dah pun berjaya. Okay, so ini bila dah bayar. Okay. So, bila dah pun keluar macam ni, maksudnya kita punya pembayaran kita dah pun berjaya lah. Okay, dia akan bagi kita punya buyer information kita. Delivery information, maksudnya alamat yang tadi kita pilih. Lepas tu, kita punya order information kita. Okay. So, kalau dah keluar ni, maksudnya dah pun complete pembayaran kita.